Okey, resipi kita kali ni nugget ayam homemade. Okey, ni yang dah siap. Saya cuba test. Kita boleh gunakan dengan sos cili, mayonis, nachos ataupun Thousand Island, whatever you want lah. Gitu. Okey, ini resepinya. Mula saya masukkan isi ayam dalam 3 ketul macam tu lah, tanpa tulang Jangan masukkan tulang sekali. And then saya masukkan kentang, bawang holland, sebut lada sula sedikit, and then garam, telur, dia masukkan telur sikit, and then sebut lada hitam. Yang last sekali saya masukkan tepung jagung tepung jagung ikutlah beli katanya anda nak. Okey, kemudian saya cobakan. Kita coba sampai halus, and then macam ni bentuk dia. Okey, saya kukus sekejap dalam beberapa saat untuk stabilkan dia punya bentuk. And then dah siap kukus tu, saya sediakan serbuk tepung lah. Okey, serbuk tepung yang saya gunakan kali ni serbuk tepung Bon Chef. Okey, senang, easy, mudah semualah. Okey, dah siap tu. Kita golek-golekkan yang kita kukus tadi tu. Ikut bentuk, mengikut segala gravity atau bentuk yang anda nak lah. Macam tu. And then lepas dah siap, saya golek-golekkan, saya goreng. Dah siap. Selamat mencuba.